Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama siri terus episod ke-28. So, jom kita tonton. You dah berbaik dengan Sufian ke? Okey. Tak payahlah buat muka macam tu. Gambar yang Sufian post tu dekat sini kan? Hah? Tak apa. You jangan risau. I takkan bagi tahu orang pun. Lagipun, I baca komen-komen. Tak kantoi lagi pun yang Sufian masuk rumah you. So, don't worry, okay? Sedih dapat tahu. I bukan nak takut-takut pada you tau. I kesian kat you je. I tahu you marah. Tapi bersabar tau. Sufian tu, I pun geram tengok dia dekat rumah Orchid tau. Macam mana tau? Tapi benda ni takkan jadi kalau bertepuk sebelah tangan. Bukan salah Sufian seorang. Orchid, kenapa dia izinkan Sufian masuk? Macam mana? Okey, saya ambil bahagian tu je lah. So, kita kita boleh kata ujian rumah tangga. Ujian rumah tangga Sufian dengan Seri. Dan ujian tu datang dari orang luar. Orang luar ni kawan lah. Kawan yang jenis putar bedik. Kawan yang jenis tikam belakang. Muda-muda kawan itulah ceritanya. Sebab diorang ni Seri, Orchid, diorang ni kenal dan circle diorang kecil. Circle diorang saling mengenali. So kawan Orchid adalah kawan Seri juga. Jadi kawan ni pula jenis macam dia tak boleh tengok orang yang rapat dengan dia ni hidup dengan tenang, aman. So bila dia tengok Orchid ni Orchid dalam Sufian dalam rumah Orchid, jadi dia pun bawa cerita kepada Seri. So kawan tu Lisa lah. Lisa ni meminta betul lah kan. Batu api lah. Elok lah kawan dua ni. Bodoh sama bodoh. Maksudnya Lisa ni kalau kita tengok dia lebih berat kepada sebagai kawan baik Seri lah berbanding kawan kepada Orchid. Orchid macam dia kenal satu je lah. Kalau jumpa aku dengan kawan macam ni dah jadi pemping dah. Tapi ada juga penonton kata dia sebenarnya bengang dengan Orchid sebab lurus bendul sangat. Dah pelak tak tahu apa pula ni cerita pasal Lisa tak habis lagi. Talang dua muka, geram aku, cili jam. Haram accident ni. Saya baca komen-komen pasal Lisa ni, kawan tikam belakang ni, diorang nak macam ada sesuatu pembalasan kepada Lisa sebab diorang tak boleh tengok watak-watak macam ni, watak ular orang kata. Kalau jumpa ular dengan kawan macam Lisa, ketuk kawan macam Lisa ni dulu. Tapi itulah dia dalam cerita pasal penyondol, cerita pasal walaupun dah tukar kepada dunia influencer, watak-watak dia masih lagi ada watak yang lurus bendul, watak bodoh. Macam tu lah dia orang menonton refer kat Orchid lah, macam senang termakan ke macam naif sangat sebab percaya dekat Sufian sampai Sufian masuk dalam rumah ke gitulah, sampai Sufian dalam satu frame, satu gambar dengan Orchid sekali yang bakal jadi punca kemarahan Seri. Jadi modal Seri dah nak marah dekat si Sufian nanti. Okey, tinggal 2 episod lagi dalam sini. Jumpa lagi.